Assalamualaikum. Hai semua. Alhamdulillah, setakat hari ini saya nampak subscribers dah bertambah lagi. Walaupun baru je bermula, saya bersyukur sangat dan sangat hargai semua subscribers dan viewers. Setiap kali nampak ada subscribers baru dan ramai yang menonton video yang saya kongsi, Alhamdulillah, saya rasa lebih bersemangat untuk teruskan lebih banyak konten yang baik dan bermanfaat. InsyaAllah. Jazakumullah khairan. Menghormati orang lain, terutama yang berkedudukan lebih tinggi daripada kita, sebenarnya tak susah pun. Yang buat ia susah ialah bila mereka bersikap narsis, iaitu taksub dengan diri sendiri, suka memanipulasi orang dan mencabar kesabaran kita sebab terlalu bangga dengan keistimewaan kedudukan mereka. Mereka sepatutnya menghormati kita juga, atau dalam kes keluarga, sepatutnya menyayangi kita dan menjadi tempat yang selamat untuk emosi dan akal kita. Tapi mereka tak buat. Inilah punca stres pada satu pihak yang tertindas yang menjadikan hubungan tak seimbang atau tak stabil. Dari sini, kita boleh faham kenapa suatu hubungan tu tak berjaya atau tak bahagia, iaitu bila hubungan baik antara dua pihak tak berlaku. Kalau salah satu pihak tak ditunaikan haknya dengan baik, macam mana nak harapkan suatu hubungan tu akan benar-benar bahagia? Allah Subhanahu Wa Taala berfirman yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar menegakkan keadilan, menjadi saksi kerana Allah, walaupun terhadap diri kamu sendiri, ibu bapa atau kaum kerabat kamu. Jika orang itu kaya atau miskin, maka Allah lebih mengetahui apa yang terbaik untuknya. Oleh itu, janganlah kamu mengikuti hawa nafsu agar kamu dapat berlaku adil. Surah An-Nisa ayat 135. Dalam surah Al-Ma'idah pula, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, hai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang-orang yang sentiasa menegakkan kebenaran kerana Allah, menjadi saksi dengan adil. Janganlah kebencian kamu terhadap sesuatu kaum menyebabkan kamu berlaku tidak adil. Berlaku adillah kerana keadilan itu lebih dekat kepada takwa. Surah Al-Ma'idah ayat 8. Nampak kan? Keadilan tu memang sangat penting dalam perhubungan. Ia sangat berkait rapat dengan hormat dan kasih sayang. InsyaAllah, dalam video ni, jom kita tengok beberapa jalan keluar macam mana pihak yang tertindas boleh terus menghormati tanpa mengorbankan diri sendiri. Pertama, sentiasa ingat bahawa Allah ada dan tahu isi hati kita. Kalau kita di pihak yang benar, tak perlu takut. Berhadapan dengan narsis hanyalah ujian keimanan untuk kita. Apa yang penting ialah reaksi kita. Adakah kita akan bertindak dengan cara yang diredai Allah atau sebaliknya? Kedua, suarakan pendapat kita hanya bila kita betul-betul dah bersedia atau bila ditanya saja. Kita tegakkan kebenaran sebab nak cari redha Allah. Kebenaran akan tetap menang walaupun terpaksa disuarakan berkali-kali atau selalu ditolak. Ketiga, jika kita diprovokasi, diam dan alihkan perhatian kita supaya ia tak masuk dalam kepala. Ucapkan ta'awuz dalam hati, iaitu membaca A'udzu billahi minasyaitonir rajim, yang bermaksud aku berlindung dengan Allah daripada syaitan yang direjam. Keempat, kalau sampai kita dah rasa hilang hormat, tak perlu tunjuk depan mereka. Hilang hormat boleh berlaku kalau kita dah terlalu lama kecewa atau trauma dengan sikap yang ditunjukkan golongan narsis. Ubah cara fikir kita kepada rasa ihsan, sebab mereka cuma manusia biasa yang banyak kelemahan juga. Kita hanya boleh bersimpati dengan mereka kerana mereka tak mahu perbaiki hubungan ke arah yang lebih sihat. Kelima, letakkan sempadan dalam hati dan perbuatan
dengan cara cakap dalam hati, aku tak boleh kawal perangai orang, tapi insya-Allah aku boleh jaga diri aku. Menjaga emosi dan fikiran sendiri itu lebih penting dalam Islam. Biar Allah uruskan mereka kalau mereka terus nak bersikap negatif. Berbuat baik setakat yang kita mampu dan perlu saja untuk hormatkan mereka. Memang berat nak buat bila hati terluka, tapi bila kita niat dalam hati nak teruskan juga sebab nak taat perintah Allah, bukan nak besarkan ego mereka, hati kita akan rasa lapang dan tenang. Cakap dengan mereka hanya bila perlu. Guna nada yang baik dan biasa je sebagai tanda masih hormat. Tak perlu berlebihan. Allah Maha tahu, kita cuma lindungi hati sendiri daripada dilukai. Teruskan kehidupan dengan mencari sumber positif seperti mendengar tazkirah dan motivasi, termasuk belajar urus perasaan. Belajar untuk berhenti mengharapkan mereka membalas penghormatan kita. Sebaliknya, fokus pada usaha capai impian sendiri sambil terus mengingati Allah. Cukuplah Allah menjadi pelindung kita. Dialah sebaik-baik tempat berserah. Jadi, kita hormat orang berpada-pada. Dalam konteks kali ini, dengan orang yang hampir dengan kita. Kita hormat orang kerana itu perintah Allah, tapi bukan sampai mengorbankan nilai diri. Bila hormat diletakkan pada tempatnya, kita bukan saja menjaga hubungan, tapi juga menjaga maruah dan kesihatan emosi kita sendiri. Yang penting, jangan sampai sebab nak jaga hati orang lain, kita biarkan hati sendiri hancur. Ingat, Allah tak suruh kita jadi lemah, malah Dia memerintahkan kita berlaku adil, termasuk kepada diri sendiri. Teruskan membentuk prinsip hidup yang positif dan menenangkan. Memang tak mudah, sebab jalannya mungkin panjang sampai boleh buat kita letih. Tapi setiap jatuh bangun dalam perjuangan ni, walaupun tak dihargai manusia, nilainya di sisi Allah amatlah besar, kerana Allah maha halus dalam mengadili hati dan perbuatan hamba-Nya. Kepenatan kita sebenarnya berbaloi. Kalau ada cara lagi yang boleh membantu mereka yang tertindas ni untuk terus menghormati tanpa korbankan diri, kongsi je dekat komen. Semoga bermanfaat untuk yang memerlukan. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum.